Okey, korang semua jangan takut sebab kalau kau takut, aku pun takut. Okay, first of all, nama aku Kasu. So, aku start lari daripada 2020, iaitu pada waktu PKP lah. 2019, 2023, rasanya. 2023. To be honest, the reason kenapa aku lari adalah sebab aku bukan sportsman punya person. Dan sebelum ni aku main bola, aku main futsal. Benda tu semua perlu komit dengan orang tau. Dan lama-kelamaan, aku rasa aku kena cari satu sukan ni aku perlu komit dengan diri aku sendiri. Kau hanya perlu angkat kasut, pakai baju dan terus gerak seorang diri. Kau tak payah tunggu orang lain lah. Itu adalah sukan yang paling mudah. Aku lari sebab sebelum ni aku 3 tahun aku aktif basikal. Tahun 2023 tu aku nak cuba buka angin lah. Aku minat hiking. Okay, sebab tak ada masa nak hiking, aku nak kekal tapi stamina aku berlari. Apa sebenarnya aku player rugby dahulu ya. Aku nak tukar bidang kepada referee. Untuk jadi referee ni aku perlu fit. Di situlah aku start running. Jangan lupa tanya. Oi. Blur lagi ah. Hari ni plannya run 30. Tapi sekarang dah pukul 7 mat. 5 je kot. Okay, bagi aku antara the best moment waktu lari adalah di mana kau dapat spend masa dengan diri kau sendiri. Sebab sometimes kalau kita spend masa dengan diri sendiri, kita ada banyak distraction. Basically dari phone, daripada radio kan, penuh benda yang macam tu. Tapi bila kau lari ni, kau hanya fokus pada diri kau. And aku pula jenis lari yang tak dengar music. So aku just enjoy the moment of surrounding. And at the same time aku banyak memikirkan tentang apa yang aku buat ni betul atau tak. So dia banyak reflect pada diri aku sendiri lah. So ada one time tu aku ada problem sikit lah. Aku terus masa hari tu aku sarung basut and then aku run masa dalam 10 km pun. Tapi dari 10 km tu macam-macam benda idea aku dapat yang aku boleh selesaikan masalah aku pada masa aku. Dia buka minda kau. Best moment aku masa KLSM 2024 last year. Aku dapat berlari sama dengan wife aku. Sama-sama masuk full marathon. Tak lari sama, tapi aku dapat jumpa dia lah tengah jalan. Tu momen nak nangis. Tu momen paling best aku lah. Alright. The reason kenapa aku masuk 70 stride adalah sebab aku nak challenge diri aku. Aku sebenarnya aku tak pernah lari sejauh sampai 70